Kami dari kumpulan 3. Kami ingin membuatkan kempen kesedaran makan makanan berkhasiat. Alternatif kempen ini adalah untuk mengurangkan kadar pengambilan makanan proses dalam kalangan pelajar UPSI dan seterusnya adalah untuk menurunkan kadar obesiti dalam pelajar UPSI. Justifikasi kempen amalan pemakanan sihat yang pertama ialah menyihatkan tubuh badan, yang kedua ialah mencegah penyakit dan yang terakhir ialah meningkatkan prestasi serta fokus anda. Objektif kempen kami ada dua, iaitu yang pertama ialah meningkatkan kesedaran UPSI tentang pemakanan sihat. Objektif kedua kami adalah mengamalkan gaya hidup sihat. So, kita perlu menggantikan makanan segera kepada makanan yang sihat. Untuk kempen makan makanan berkhasiat, kami akan memberikan bookmark sebagai rujukan pelajar UPSI. Kami juga memberikan cadangan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Antara salah satunya ialah mengamalkan pemakanan sihat, iaitu pinggan suku-suku separuh. Selain daripada itu juga, kami juga mencadangkan mereka untuk makan makanan berberjirin jika berasa lapar. Antara kesan dalam program ini adalah membantu mahasiswa lebih fokus dalam peperiksaan dan juga menguatkan sistem imunisasi dalam tubuh badan mereka, dan juga mereka akan jadi lebih bertenaga semasa kehidupan seharian. Sebagai seorang pelajar, kempen ini akan memberikan kami kesedaran bahawa pentingnya menjaga pemakanan seimbang kerana ia akan memberikan fokus dan tenaga semasa pembelajaran. Hai guys, maaf mengganggu. Kita buatkan assignment kita. So kita nak buatkan kempen kita, kempen makanan-makanan berkhasiat. So kita bagilah kempen kesedaran kepada mahasiswa UPSI dalam setiap hari, walaupun makan satu kali ke dua kali ke, mengamalkan makanan berkhasiat dengan merujuk pada makanlah walaupun ada nasi, ada ayam, pastikan makan ada sayur lah. Jangan tak makan tak ada sayur. Okay. Macam mana kita nak start makan makanan berkhasiat tu? So, kita boleh start daripada minum air 2 liter. Dari situ kita boleh mengamalkan makanan berkhasiat. Ini adalah piramid makanan. Jadi dengan mengamalkan ini kita akan mendapatkan tubuh badan yang sehat. Jadi saya ada bookmark sebagai rujukan anda pada masa akan datang. Korang pernah amalkan tak pinggang suku-suku separuh? Pinggang suku-suku separuh bagus kan untuk kita amalkan makanan berkhasiat kan? Terima kasih. Kini pelajar UPSI dia makan kalau satu pinggan dia hanya makan nasi dengan ayam saja, betul kan? Ada sayur tadi? Kalau sayur pun sikit saja, kurang lah. So jadi kurang fiber lah, kurang seimbang lah. Jadi kita cadangkan untuk banyak sikit sayur, banyak sikit. Kalau buah-buahan, kalau boleh lah buah-buahan sikit. Kalau boleh lemak pun sikit supaya dia lebih seimbang lah dalam pinggan tu. Ya. Okey, jadi kita juga ada sediakan bookmark untuk korang. Nanti korang nak baca pun boleh. Okey. Seperti yang kita tahu, makan makanan berkhasiat ni penting. Antaranya dapat mencegah penyakit, membekalkan tenaga dan juga mengekalkan imun korang lah kan. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu korang pasal contoh makanan yang berkhasiat yang korang perlu ambil. Contohnya ada dekat poster tersebut, karbohidrat, protein dan juga vitamin. So basically benda-benda macam tu, makanan-makanan macam tu korang kena ambil, especially untuk setiap hidangan korang. Jadi kesimpulannya, korang kena ambil makanan tu mengikut portion dan juga piramid makanan. Sebelum ni kita hanya tahu
makan makanan berkhasiat ni hanya untuk kurus. Tapi sebenarnya dia juga boleh membekalkan tenaga dan fokus dalam kelas. Ini adalah kepentingan adalah membekalkan tenaga. So you all asyik kerja ke masa assignment. So kalau kau makan makanan berkhasiat, so itu akan mengurangkan stres awal lah. Lepas tu mencegah penyakit kronik, contohnya kanser macam tu. Lepas tu meningkatkan sistem imun. Antibody awal tu meningkat. Contohnya kalau makan sayur-sayuran, ikan berjeri macam tu kan awak kan dapat tu semua dapat melawan antibody. Lepas tu mengawal berat badan. Kita tahu macam obesity lah sebab kita mengambil makanan mengikut sistem piramid makanan. Lepas tu perkembangan mental dan fizikal. Ni ya. Okay. Okay.